Terbalik ni. Tak tajam. Oh, macam itu boleh jugalah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudi buka dan tengok video ni. Okay, so untuk video kali ni kita nak makan yang simple sahaja. Betul. Simple ke ni? So untuk video kali ni kita nak makan sushi. Betul. Okay, so untuk konten kali ni kita nak makan sushi dengan Rido. Macam itu. Saya tahu korang tengok ni. Itu. Banyak kan korang Banyak kan? Ni lagi ni. Ni paling mentah. So Rido boleh makan tak? Boleh. Boleh, yakin? Yakin. Ini adalah first time Rido makan sushi. Sushi ni makanan Jepun, betul tak korang? Pertama kali baru makan. Dia first time Jepun. nak makan. Okay, so sebelum kita orang teruskan video makan sushi ni, kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel kita tu, jangan lupa Okay, pada yang belum subscribe tu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe and on notification korang supaya korang tak terlepas video yang kita upload. Tak apa tunggu lama, mari kita makan. Mari kita makan dan sebelum tu kita baca doa. Amin ya rabbal alamin. Yang mana? InsyaAllah. Kelau. Mana? Ini. Makan. Boleh tak? Cuba aunty nak tengok. Makan ni, pandai. Tusuk je. Oh, tusuk. Cepat makan. Rido makan yang mana satu? Tusuk je, lain macam. Terbalik ni. Tak tajam. Oh, macam itu boleh jugalah. Kecapnya mana? Tu engkau banyak. Mana? Oh, ni. Dah. Lah, takkan kita nak makan macam ni? Iya. Kau nak tuang kat mana? Bekasnya tak ada lah. Okey tak? Sedap. Sedap, wish. Bagus lah. Pertama kali. Rido tahu tak? Ini adalah ikan salmon mentah tau. Ikan mentah kita makan. Ikan mentah yang belum digoreng, dia cuma Ini direbus. korang kicap saya. Ni macam biasa saya campur dengan wasabi, kicap masin, kicap manis. Nasi ya? Ya, ada nasi. Macam nasi kan? Sedap kan? Tak payah makan nasi dah. Makan ni je. Ini adalah makanan Jepun. Ini makanan bagus untuk kesihatan badan kita. Biar sihat. Sihat walafiat. Minta sikit sos ni. Ni korang. Kau dah rasa ke aku punya ni ada wasabi? Takut kau tak makan. Tak apa, rasa. Rasalah. Dah aku dah buat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jom, tepi sikit. Ya, sedapnya. Sedap. Ya, kita makan yang ni. Ni ada ebiko. Sedap. Laut. Sushi. Yang ni ikan salmon yang masak. Jom. Ini kecap Wow. Jatuh. Kita pun ni bertusuk. Ayo. Sikit. Kita lupa nak minum air tadi. Bisa minum air tak? Mari tak? Tak. Macam lain masang. Masang. Kau yang masang. Aku bukan masang. Aku
melekat. Wait, cantik. Wait. Ada sama wasabi ni. Melekat nasi ni. Lumba Makan yang besar ni lah. Tengah-tengah ni. Itu sudah. nantilah. Kita pakai yang ni. Boleh tak Rido? Boleh. Duk kenapa ni dah? Enggak lah. Tak lah. Tak lah. Kenapa? Ya, miring aja. Apa makan pakai lah habis lagi. Kaki. Penyum. Macam nasi kan? Makanan mana lagi? Lain. Cuba. Itu ikan. Kita sedikit. Sekejap. Bagus lah. Dia biasa makan. Rasa pertama kali orang makan, Maju tak minat. Sampai mayu tuan. Ya. Mana mayu? Bagi Rido. Ni. Letaklah kat tempat dia ambil. Jangan jatuh pula. Itu semua masak. Ni. Sedap sikit. Rido pakai tangan pun boleh. Pakai tangan? Pakai tangan. Tak Senang. susah. Ini pun boleh. Tak susah ni. Tapi tak nikmat. Macam rumput. Uish. Lekat dah. Kenapa? Hancur. Asam. Makan ni tak nama sedap. Wah. Ya. Sudah jatuh. Dia kenapa tercacak je tu? Bukan ni, Caca punya buka. Comotnya. Comotnya kenapa pula? Rahim. Ini makan ni. Ni sedap. Ini dulu. Oh, itu dulu. Dia baca. Mantap. Sikit-sikit. Ini telur. Ni. Telur. Telur ikan. Sedap. Telur. Sedap. Batak meletup. Tu. Kita makan, dia meletup. Siapa suka sushi? Apa suka sushi? Rido suka tak? Suka. Cucuk. Jatuh. Cucuk lagi. Sip. Wow. Amazing. Aduh. Jatuh. Licin. Ni korang banyak pun salmon yang ni. Mana ni? Korang tengok. Korang tengok. Ya, ini salmon mentah ni Rido. Selama ni tahu. Ini pun mentah. Itu mentah lah tu. Kita rasa yang ini ya korang kan. Korang tengok tu. Wow. Amazing. I like sushi. Makan macam nasi. Ya.
Tu, aku cakap makan ni sedap. Itu rasa strawberry. Bukan nasi ya. Nasi. Memang nasi. Tapi Makan semua. Masuk dalam mulut semua. ini nasi Jepun. Sedap. Aku rasa strawberry. Ni, telur makan. Sedap. Telur tu. Sedap. Betul. Senang. Dia meletup kat mulut. Betul. Ni Sedap. makanan ni. Itu mau. Mau itu. Baru mana? Ambil lah. Makan lah. Oh, suka ikan. Ambil. Rido baru first time makan dah. Okey eh? Ambil ikan. Alamak. Wasabi dia kena kat mulut lah. Kat hidung. Apa? Caca kenapa? Apa? Kamu kenapa? Kenyang deh. Kenyang. Kenapa boleh kenyang? Kamu boleh bagi soalan yang bagus tak? Kenyang weh. Kenyang ni. Wow. Ini apa namanya? Sushi. Bagus. Ini sosis. Ini makanan apa? Jepun. Jepang. Wasabi. Jeser lagi. Oh, kenyang lah korang. Sumpah kenyang. Sedap. Mukbang. Cepat. Rido makan. Dia orang semua komen nak Rido makan banyak. Mungkin Rido kalau makan ni kurang je. Sebab mula-mula kan. Sebab Rido kalau sushi dah agak kurang sikit korang. Tapi kalau makanan lain dia kuat lah. Macam mi korang kan pedas-pedas. Licin. Dia okey. Jajan-jajan Rido laju kan Rido kan? Besok kita makan salmon skin. Coklat nak? Coklat Dubai. Okey. Okey, korang cuba komen nak kita makan salmon skin dulu ke coklat Dubai? Betul. Coklat Dubai. Coklat lah, bukanlah Dubai betul. Tu korang biasa je. Lepas tu kita nak makan apa lagi? Kita nak tunjukkan dekat Rido satu permainan magic. Dia tahu tak? Belon dia macam buih macam tu. Lepas tu kalau kita letupkan dia ada asap. Wah. Mana? Ada. Hadiah untuk Rido. Tidak. Ini semua cerita orang Muhammad. Semua cerita orang Muhammad. Untuk Rido je tak? Kalau mama saya kata Baik saya. malam dong. Okey korang, so kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Kepada korang yang tengok video YouTube channel Tak Sampai Habis, terima kasih. So korang boleh komen kita nak buat video apa lagi dengan Rido. Kita ada salmon skin. Lepas tu kita ada coklat. Lepas tu kita ada apa lagi ni? Cuba korang Melon. kita ada korang cuba komen kita nak buat konten apa. Okey. Komen tau. So kepada korang yang tengok video YouTube channel Tak Sampai Habis, terima kasih kepada anda like, komen, share, subscribe YouTube channel Tak. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lagi menarik. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.